Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan membuat ulasan tentang dominan terhadap tingkah laku pelajar sekolah menengah. Untuk ulasan ini bertujuan pembentangan tentang tingkah laku murid di sekolah. Antara isu-isu yang paling terkenal tentang tingkah laku murid di sekolah adalah terpengaruh daripada rakan sebaya. Hal ini menunjukkan pengaruh rakan sebaya amat popular di kalangan murid di sekolah kerana mereka lebih terpengaruh dan menarik minat mereka untuk belajar benda yang baharu dalam kebaikan dan keburukan. Mereka lebih percaya kepada rakan sebaya mereka untuk melakukan perkara tersebut di hadapan khalayak ramai, serta tanpa pengetahuan ibu bapa, mereka sanggup melakukan perbuatan yang tidak baik untuk mendapatkan kategori popular di kalangan mereka sendiri. Selain itu juga, tingkah laku dalam kalangan murid dapat didapati dalam permasalahan keluarga ataupun konflik keluarga, seperti ibu bapa yang sudah bercerai ataupun pisah ataupun ditinggalkan oleh ibu bapa mereka dan anak-anak mereka dihantar kepada pihak kebajikan ataupun rumah anak yatim. Disebabkan ini juga, tingkah laku murid mempunyai perubahan yang ketara dan menyebabkan anak-anak mereka berubah menjadi pendiam, kemurungan dan ada berpenyakit mental. Antara tingkah laku yang buruk kepada murid adalah murid ini sentiasa berubah emosi dan suka termenung di dalam kelas ataupun di pusat pendidikan mereka sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid ini tidak berasa dan tidak cukup untuk mendapat kasih sayang daripada ahli keluarga dan tidak mendapat perhatian daripada orang sekeliling mereka. Kebanyakan mereka ini mengalami kemurungan yang sangat teruk dan menyebabkan mereka hampir bunuh diri dan ada kes bunuh diri di kalangan mereka. Sebagai contoh, ketakutan dan kebimbangan mempunyai kemampuan yang minimum untuk mengawal dan memahami emosi. Kenneth Lewis tahun 2006. Pelajar ini mempunyai masalah kebimbangan dan mempunyai kemampuan untuk tidak berinteraksi dengan murid-murid lain. Hal ini dikatakan demikian kerana guru-guru berasa bimbang kerana anak-anak murid mereka tidak berinteraksi antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan murid-murid tersebut akan ditindas dan tidak dipedulikan oleh rakan-rakan yang lain. Kesimpulannya, tingkah laku murid amat diterapkan dalam psikologi pendidikan supaya mereka dapat berinteraksi antara satu sama lain dan menjadi masyarakat yang berguna pada masa hadapan negara.